Ramai orang bersimpan duit, tapi tak ramai orang percaya kawal diri dia supaya tak sentuh duit simpanan dia. Sebenarnya tu jangan lupa save dulu video ini untuk rujukan anda masa depan. Hari ke-48, cara simpan duit tanpa sentuh. Macam mana tu? Sebenarnya kita ni banyaklah planning nak simpan duit. Tapi kadang-kadang bila kita cek balik, kenapa baki aku cek balik baki, kenapa simpanan aku ni makin susut? So sebenarnya duit ni tempat kita simpan tu kadang-kadang terlalu mudah untuk kita akses. Jadi kita kena cari tempat yang mudah untuk kekal disimpan. Jadi kita kena semak simpanan jangka masa pendek ke simpanan jangka masa panjang. Pastikan tempat simpanan kita tu jangan mudah sangat akses nak keluar, terutama kalau simpanan jangka masa panjang. Dan paling penting, duit simpanan kita tu asing bukan daripada duit belanja. Kalau tak, kita mesti akan terguna punya. Dan bila dah terguna, selalunya kita memang susah nak ganti balik. So ingat, itulah tips antaranya macam mana nak simpan duit kita tanpa mudah untuk kita sentuh.